Sini average saya boleh buat sehari berapa? 1,500. Air berapa bang? Botol RM1.5. TikToknya Apa? Syari. Oh, silap orang. Confirm silap orang. Nama saya Jamil. Lagi salah bang. Jauh sangat tu. Jauh? Jauh sangat. Kenapa jauh? Salam dulu. Tangan saya basah bukan air. Selalu tengok. Selalu tengok saya. Kenapa tengok saya? Boleh saya tahu tak? Itu memang seronok lah. Orang kata apa, baik-baikan orang. Ha. Pasal silap orang kot. Cikgu tu duduk KL. Saya duduk Manjung. Memang orang Manjung. Oh, Manjung. Ha. Air nak kak? Air saya jual murah ni. Tak, silap orang. Nama saya Jamil. Tak ada, saya selalu tengok TikTok. Ya ke? Ya. Kalau tengok TikTok nama saya apa? Ah. Ada, selalu tengoknya. Silap orang tu. Tak ambil dia, saya bayar. Ambil makan. Jaga diri elok. Ha, nak air ke apa ambil? Ha. Boleh ke saya tumbang duduk je? Boleh ha? Terima kasih. Okey, makan elok Sama. Makan elok Macam mana berniaga okey? Alhamdulillah lah. Ha? Alhamdulillah. Pasang surut lah. Biasalah. Macam laut dekat Lumut ni jugalah. Biasalah dah hidup ni memang dia ada pasang, dia ada surut. Ya, betul. Ni kalau kata ni mula niaga jam berapa? Saya start 3.30 sampai 12 malam. 3.30 sampai 12 malam? Ya. Okey. Makan lah. Okey. Sini average saya boleh buat sehari berapa? 1,500. Ha? 1,000? Tak sampai. Gabungkan 3 hari pun tak sampai. Gabung 3 hari tak ambil 1,000? Cuma Sabtu Ahad. Kita beli, dapatkan balik modal, adalah untung sikit. Tapi hari ni dah 500 dapat kot. Okey, jujur bagi tahu saya, setakat sekarang berapa? 1,300. 130. Kalau weekend boleh hit 1,000. Tak sampai. 500 dapat ha? 500 pun tak. Oh. Maksud dia kira memang awak punya tapak memang dah tak ubah ini je lah. Ke kena ubah-ubah juga? Weekend, Jumaat, Sabtu Ahad, memang di sana. Oh, belakang. Ha. Tapi hari tu dah berniaga macam hari ni pun tak sampai 200. Lepas ke nak sustain hidup semua? Saya pun kerja sebenarnya tu. Tapi itulah, minat meniaga ni lebih kepada wife saya. Ni dah berapa lama rumah tangga? Saya 13 tahun. 13 tahun. Anak berapa orang? 5 orang. 5 orang. Semua sekolah lagi ke dah kerja ke macam mana? 3 sekolah, yang sulung tingkatan 1, nombor 2 darjah 4, yang nombor 3 darjah 1. Yang 2 lagi tu 2 tahun, 3 tahun 2 tahun. Oh, okey. Anak-anak sihat semua? Alhamdulillah. Jangan. Yang nombor 3 tu, saya kenapa? sebenarnya bukan di sini. Saya dah berpindah ke Sabah. Sebabkan anak ketiga saya masuk wad. Kenapa dia sakit apa? Asma. Wah, asma. Sebab dia punya paru-paru tak buka. Tak buka. Itu kronik ya tuan. Tak sakit tu. Sebab anak saya berasma. Dia lahir-lahir paru-paru tak jalan langsung. Koma. Dia koma 40 berapa hari. Jadi tu yang asma ni leceh sikit. Allahu Akbar. Tadi berapa? 40 minit. Laki tak nak ambil. Oh, memang follow saya lah. Sebab orang suka tengok ni tak sebenarnya follower. Dan saya pun bukan nak tahu follower ke tak. Semua nak tahu je. Line slow. Pakai telco apa? Ya. Okey, yang ni follower lah, confirm. Yang ni kena tengok. Oh, follow. Nak sembang cakap ni tak? Cikgu tengok sini. Dua-dua follower saya. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Line apa yang problem sini? Tuan pakai line apa? Kami berdua pakai SIM card. Unify. Kalau follow saya, tahu tak sekarang ni saya tengah buat apa? Yang terbarunya, saya deal dengan satu syarikat telco nama dia XOX. Okay? Dia orang offer saya RM4 juta untuk jadi duta. Last saya ambil RM4 juta yang dia nak offer kat saya tu, saya kembalikan kepada dia. Saya kata, buat satu plan yang murah dan saya bagi 3 bulan percuma. Bayar pakai duit tu, 4 juta tu. So sekarang ni yang terbaru saya tengah buat, saya ada SIM card saya lah, plan saya lah. 3 bulan percuma, tak ada langsung speed card. 5G je. 5G. Test SOX line. Mbak, SOX. Ni bukan main-main. Laju. Memang laju gila. Cikgu Syahri 3 bulan percuma plan. Bayar RM28, aktifkan 3 bulan percuma guna. Tak ada bayar sesin pun. SST pun tak payah bayar. Macam mana menarik? Kalau tuan diberi, katalah kan, diberi peluang, tuan akan ambil tak peluang tu? Ambil? Ni ambil SIM card saya bagi. Semoga manfaat. Nak buat live, nak buat apa. Saya tak ada niat pun nak bagi. Tapi dah macam awak, kebetulan awak pakai, awak kata line slow apa semua. Kita orang pakai line laju je. Ni ambil sikit lah buat anak-anak. Macam mana? Nah,
Ni bagi habuh anak-anak nak beli makan ke apa ke. Tak apalah, semoga berbahagia sehingga ke anak cucu. Apa pun berniaga kena tabah lah. Biasalah permulaan memang susah sikit. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita berjumpa lagi. InsyaAllah you. Rezeki kita kena kongsi. Duit bukan boleh bawa mati. Okey lah, jaga diri elok. Okey. Okey. Jumpa lagi. Selamat berjaya dalam perniagaan. Terima kasih. Tak apalah, sabarlah sikit-sikit. Anak sakit apa-apa pun keutamaan untuk anak. Ya, cikgu. Niaga ke apa pun tak kisah. Okey, jaga diri elok. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so saya pun tak sangka malam ni saya sampai Lumut. Kita doakan semoga tuan dengan puan tadi urusan dipermudahkan lah. Ada anak sakit ni pening kepala guys. Ada anak sakit ni saya faham lah. Doakan semoga perniagaan dia orang maju, anak dia orang sihat apa semua. Alhamdulillah, semoga bermanfaat lah untuk dia orang. Cikgu Syahri, Lumut, Perak. Bye bye.